Esok lusa nak submit result. Tiba-tiba naik berat 2 kg. Jangan panik, mungkin cara timbang salah. Punca salah timbang berat nombor 1. Timbang lepas berbuka, cari nafas. Ia sebab perut penuh dengan air dan makanan. Berat akan naik 1 ke 3 kg sebab water weight. Timbang atas karpet pun boleh menyebabkan result tak betul. Punca 2. Ukur atas baju tebal akan buat kita ukur longgar dan tidak tepat. Tahan nafas juga akan menyebabkan ukuran salah. Inci turun lebih penting dari berat badan. Tips timbang dan ukur. Wajib timbang pada waktu pagi selepas bangun dan lepas puas. Kedua, pakai pakaian paling nipis dan tiada aksesori. Ketiga, kita ukur 2 jari atas pusat dengan keadaan rileks dan jangan lupa hembus nafas. Lantai mesti keras dan bukan di atas tikar getah. Nombor tu cuma angka. Jujur bila last korang timbang berat? Komen di bawah.